Pertikaian terbuka antara Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Ketua Angkatan Muda Keadilan, Muhammad Kamil Abdul Munim yang tercetus susulan krisis politik di Negeri Sembilan dilihat masih berlarutan tanpa tanda akan reda. Terbaharu, Muhammad Kamil menerusi satu hantaran di media sosial menolak dakwaan bahawa pihaknya melayan adun merlimau itu seperti lembu. Dalam masa sama, beliau turut mengkritik beberapa kenyataan yang sebelum ini dibuat oleh Dr. Muhammad Akmal yang menurutnya berpotensi menjejaskan keharmonian dalam gabungan kerajaan madani. Patutnya sebagai pengemudi pasukan anak muda, kita kena cipta dan cari ruang persefahaman, bukan melebarkan perbezaan. Tambahan pula, politik bukan gelanggang siapa paling kuat meloncat dan menjerit, tapi siapa paling berani angkat hujah dan titik temu. Sepatutnya saudara mencontohi sikap Menteri Besar Perak Saarani Mohamad dalam mengurus dinamika dan rencam politik di negeri Perak, katanya menerusi hantaran di Facebook. Selain itu, Muhammad Kamil juga membidas Dr. Muhammad Akmal yang didakwa sering mengamalkan pendekatan politik berbentuk cabaran, termasuk terhadap rakan dalam parti gabungan. Jika pendekatan membentak ini menjadi taruhan bagi melambangkan ketokohan kita ini yang kononnya pemimpin muda yang berpegang teguh pada nilai budaya dan tradisi rumpun Melayu, maka teruskanlah dengan lagak samseng kampung dusun ala Sarip Dol, katanya. Terdahulu, Dr. Muhammad Akmal menegaskan pihaknya tidak akan berdiam diri jika ada kesalahan walaupun melibatkan rakan politik. Menurutnya, UMNO terbuka untuk bekerjasama namun tidak akan hanya mengikut tanpa menegur perkara yang tidak betul. Kenyataan itu hadir selepas Muhammad Kamil memberi amaran keras agar beliau menghentikan tindakan yang boleh menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Malah, setiausaha politik kepada Menteri Kewangan itu menyifatkan tindakan mencetuskan polemik dengan sekutu sebagai usaha menebuk kapal sendiri.